Selamat datang para pemimpin. Cuba kita fikir sejenak. Senarai gaji syarikat anda, adakah ia sekadar satu lajur perbelanjaan dalam spreadsheet? Atau ia mungkin aset strategik anda yang paling kurang dimanfaatkan? Hari ini, kita akan sama-sama bingkai semula cara kita melihat pampasan pekerja, mengubahnya daripada sekadar kos kepada satu pelaburan yang paling penting untuk masa depan syarikat anda. Jadi, persoalannya di sini, adakah senarai gaji anda satu kos semata-mata atau sebenarnya ia satu pemangkin? Jom kita bongkar sama-sama macam mana dengan melihat gaji yang adil bukan lagi sebagai belanja tapi sebagai pelaburan strategik. Kita boleh cetuskan pertumbuhan dan kestabilan jangka panjang untuk organisasi anda. Baiklah, untuk kupasan kita hari ini, kita akan lalui 4 bahagian utama. Mula-mula kita akan tengok kos tersembunyi bila gaji rendah. Lepas tu, kita akan bina satu formula praktikal untuk gaji yang saksama. Seterusnya, kita akan fahamkan kenapa konteks tu sangat penting. Dan akhir sekali, kita akan lihat macam mana pampasan ni boleh jadi kelebihan strategik untuk anda. Okey, jom kita mulakan. Bahagian pertama, kos tinggi, gaji rendah. Kita akan bongkar risiko-risiko tersembunyi yang sering kita terlepas pandang yang sebenarnya boleh menjejaskan keuntungan syarikat anda secara senyap. Akibat daripada gaji yang tak adil ni, ia bukan satu masalah yang datang tiba-tiba. Sebaliknya, ia macam kesan domino. Mula-mula mungkin nampak kecil, pekerja berpengalaman mula berhenti. Tapi, ia boleh merebak dengan cepat, jadi isu produktiviti, cemarkan reputasi dan akhirnya masalah undang-undang yang serius. Cuba bayangkan, bila pekerja terbaik anda hantar surat letak jawatan, anda bukan saja hilang seorang pekerja tau, anda hilang kepakaran, pengalaman, memori institusi yang tak boleh dinilai dengan wang. Dan pada masa yang sama, anda terpaksa pula tanggung kos untuk cari dan latih orang baru. Ini adalah satu kerugian keuangan tersembunyi yang ramai terlepas pandang. Ini hakikatnya kita kena terima. Gaji yang tak setimpal dengan kerja secara langsung akan membunuh motivasi. Bila semangat pekerja dah luntur, produktiviti pun akan merosot. Inovasi yang kita harapkan untuk pacu syarikat ke depan pun akan terkubur sekali. Dan jangan ingat masalah gaji ni boleh disimpan dalam syarikat. Tak, isu dalaman macam ni dengan adanya piket awam yang dilindungi undang-undang boleh jadi tajuk berita dalam sekelip mata. Jenama yang anda bina bertahun-tahun boleh tercalar hanya disebabkan isu pampasan. Risiko undang-undang ni bukan cerita kosong ya. Kalau gagal patuhi perintah gaji minimum, dendanya boleh sampai RM10,000 untuk setiap seorang pekerja yang terjejas. Cuba darabkan dengan jumlah pekerja anda. Dan kalau kesalahan tu berulang, dendanya naik jadi RM20,000. Malah ada kemungkinan hukuman penjara. Ini jelas menunjukkan yang pihak berkuasa memang serius dalam hal penguatkuasaan gaji yang adil. Okey, kita dah banyak cakap pasal masalah. Sekarang, jom kita beralih kepada penyelesaiannya. Bahagian kedua, merangka formula gaji saksama. Kita akan lihat satu rangka kerja praktikal untuk tentukan pampasan yang adil dan beretika. Jadi, macam mana kita nak bina satu struktur gaji yang adil dan mantap? Nah, ia berlandaskan 4 tonggak utama ni. Tujuannya adalah untuk pastikan setiap ringgit yang kita laburkan tu setimpal dengan nilai yang dibawa oleh pekerja. Logiknya, mudah saja. Pekerja yang ada kelayakan akademik dan pengalaman profesional yang lebih, tentulah lebih cekap. Mereka perlukan kurang penyediaan. Jadi, memang wajarlah kalau pampasan mereka lebih tinggi, kan? Yang ni pun sangat penting. Bila pekerja ambil inisiatif untuk tingkatkan kemahiran mereka, pergi kursus, bengkel dan sebagainya, kita patut bagi ganjaran. Sebabnya, bila mereka jadi lebih mahir, keupayaan syarikat kita pun meningkat. Ia satu situasi menang-menang. Baiklah, sekarang kita dah ada formula asasnya. Tapi, formula ni tak boleh dipakai pukul rata untuk semua keadaan. Kita kena faham konteksnya. Inilah bahagian ketiga. Mengapa konteks penting? Faktor pertama, saiz syarikat. Syarikat besar dengan jualan dan keuntungan yang tinggi selalunya mampu tawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini jadi senjata mereka untuk tarik dan kekalkan bakat. Syarikat kecil pula mungkin sumbernya lebih terhad, jadi agak sukar untuk bersaing dari segi gaji. Kehadiran kesatuan sekerja juga mengubah landscape sepenuhnya. Kalau ada kesatuan, rundingan gaji bukan lagi antara individu dengan pengurusan. Ia jadi satu perundingan kolektif yang selalunya membawa kepada gaji dan faedah yang lebih baik untuk pekerja. Geografi juga tak boleh diabaikan. Sebagai pemimpin, kita kena peka dengan kos sara hidup setempat. Gaji yang dianggap adil di Petaling Jaya, contohnya, mungkin sangat berbeza dengan apa yang dianggap adil di Mergong Kedah. Strategi pampasan kita mesti cerminkan realiti ni.
Pada akhirnya, semuanya kembali kepada falsafah pengurusan anda sendiri. Ada majikan yang sekadar bayar gaji minimum sebab itu yang dituntut undang-undang. Ada pula yang sanggup bayar secara kompetitif sebab mereka percaya itulah caranya untuk dapatkan dan kekalkan pekerja yang berkualiti. Jadi, anda yang mana satu? Okey, sekarang mari kita satukan semua yang kita dah bincangkan. Masanya untuk kita lihat pampasan ni dari sudut yang berbeza. Bahagian keempat, pampasan sebagai kelebihan strategik. Kita akan tukar persepsi gaji saksama daripada satu beban kepada satu alat yang sangat berkuasa. Jadi, apa itu pampasan strategik? Ia bukan sekadar bayar gaji setiap bulan. Ia adalah tentang penggunaan gaji dan faedah secara sengaja dan terancang. Tujuannya untuk motivasi pekerja, tarik bakat-bakat hebat dan yang paling penting, untuk pastikan kestabilan dan pertumbuhan syarikat untuk jangka masa panjang. Poin pentingnya di sini adalah bila kita sediakan pakej pampasan yang adil, kita beri pekerja rasa selamat dan dihargai, bila mereka tak perlu risau pasal kewangan, barulah mereka boleh fokus sepenuhnya pada kerja. Inilah yang akan cetuskan inovasi dan produktiviti. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Adakah falsafah pengurusan anda sekarang sedang membina sebuah pasukan hanya untuk hari ini atau anda sedang membina sebuah organisasi yang mantap untuk masa hadapan? Pilihannya di tangan anda.